Sakit kaki, korang kena pakai ni, minyak kajeput daripada Raid. Jom tengok video ni. Minyak aromaterapi kajeput. Kalau korang ada masalah sakit lutut, sakit kaki dan sebagainya. Kalau korang nak tahu, dia punya bahan kandungan dia ada mineral oil, coconut oil, olive oil, peppermint oil. So yang ni semua merupakan bahan-bahan yang baik untuk kita. Okey, lagi satu yang paling saya suka bila saya beli ni, korang tengok dekat bahagian bawah ni. Okey, ada dia punya daun kajeput kat dalam tu. Mana kita nak dapat minyak sekali dengan daun organik kat dalam ni? Bau dia pun memang syok bau dia. Okey, buka tangan dia. Rasa dia tak panas dan saya dah try pun dekat kedua mak ayah saya. Kalau bagi siapa yang tak tahu, kajeput ni nama lain dia pokok gelam ataupun pokok kayu putih. Yang ni memang banyak kali digunakan untuk minyak-minyak urut di Malaysia dan di Indonesia. Sekarang ni tengah promosi, kalau korang nak grab, tengok beg kuning sekarang.